battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, rasat menjalani hidup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi sikit. Tu lagu apa tu? Tu lagu raya. Alright, bersempena episod yang ke-10, nombor cantik bersama dengan kawan panel podcaster kita yang seterusnya. Alright, panel kita hari ni kita jemput yang special, yang istimewa dan banyak cerita-cerita yang istimewa yang akan berlaku. Nanti dia akan kenalkan diri dia. Sebelum tu kita ucapkan dulu selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bersama dengan saya Syahril Hamdan. So kita kenalkan podcaster kita. Dia ni ada banyak nama. Ada orang panggil nak kenalkan nama-nama pendek ni kadang-kadang orang panggil Boom, ada orang panggil Bob Master. Kenapa Bob Master? Dia ada jalan dia. Dia ada kaitan juga. Okey, sila kenalkan diri sikit. Tuan. Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Ni kalau kata ikut perkenalan ni, kita dah berkenalan daripada 2008. Dah dekat berapa? Dekat 18 tahun lah. Benar. 18 tahun, banyak cerita, banyak benda. Jadi kalau nak ikut, kita perkenalkan diri lah. Kalau ikut nama Akmal Aizuddin Zulkifli, jadi barang ni nak kata nama memang orang suka panggil Mok ada. Mok tu kira lah dia pun tak berani nak panggil. Mok lah sebab apa tak berani panggil. Kalau panggil mau kubur penumbuk macam tu kan. Tapi banyak Bob, Boom, Bam macam-macam lah. Jadi kalau ikut sekarang ni apa kita buat, orang kata mencari masalah dalam hidup. Itu je lah. Dari hidup ni kita perlu masalah. Betul. Jadi kita ada masalah dengan pekerjaan kita, iaitu kalau ikut sekarang ni station dekat RSB Investment Bank lah. Masalah itu lah. Tengah mencari masalah kat situ lah. Mencari masalah dekat situ sebagai Assistant Vice President bagi company marketing representative. Kita jaga equity saham dan derivatif untuk retailer. Retailer ni kira macam pedagang-pedagang runcit lah. Pedagang-pedagang runcit. Jadi kalau atas rasa kemah dia tu, kerja bank lah. Macam tu lah. Tapi kalau ikut kalau bahasa mudah dia, jaga bahagian sale lah. Bahagian sale. Jadi kalau dalam designation macam tu. Dan saya juga student. Kita pun student. Kenapa mereka panggil Bob Master? Zaman tu ada 2 Bob. Jadi bila 2 Bob ni takkan nak panggil Bob 1, Bob 2. Tak boleh. Dia tak style lah. Jadi nama saya orang panggil zaman-zaman tu adalah Bob Master. Tu sikit banyak lah kan. Kalau ikut bini masih 1. Ni kalau bini aku tengok ni mampu ni. Wajib tengok. Bakal nombor 2, bakal nombor 3, bakal nombor 4. Kat bawah tolong check balik. Itu dia. Okey, alhamdulillah, itulah pengenalan dia. So dah bahasa mudah. So nak memperkenalkan daripada sudut bahasa saya pula. Ni adalah dalam bahasa mudah ni guru saya jugalah. Dalam bidang training, saya mula-mula dengan dia. Nama kami dulu Kaki Training Consultancy. Ya. Tapi tu dah apa orang kata, dah di pertengahan. Ada sebelum tu lagi? Ada sebelum tu. Sebelum tu lagi. Ya, betul. Kita yang di pertengahan ni tak maulah, kita cerita permulaan. Okey. Alright. So antara guru-guru awal saya ni, ni lah saya dari dia punya kepakaran dia pada bidang financial dan seterusnya. Right. Itu ceritanya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So kenal lah sikit. So inilah Bob Master atau orang panggil Boom. Ni dalam ni nak panggil apa ni? Kita branding di financial market panggil Tok. Cantik. Dia kata nama tu pendek-pendek. Mok, Tok, Boom, Bam. Tu dia. Ni Tok. Okey. Kita pakailah yang paling terupdate lah. Yang terupdate. Mana kata kalau podcast ni hampa tengok, takkan nak Bob mana ni? Jadi kalau anak-anak murid Tok, mana kata kalau orang dengar Tok, tahu. Inilah Tok. Bukan Tok Belagak. Bukan. Itu pun sejarah juga. Itu antara sejarah yang mencari masalah dalam hidup dan bermasalah. IT7, IT14. Aduh. Yang tu tak apa, nanti kita buka lain lah. Sejauh itu perjalananku.
Banyak betul masalah. Banyak betul masalah. Astagfirullahaladzim. Okey, so itulah permulaan dia. Itulah permulaan cerita kami ni. Tentang awal aku kata introduction Ryan, okay. So kenapa tajuk episod ke-10 ni agak istimewa bagi saya. Okay, kami ni dah ceritakan ada satu hari tu kami beraya dekat kedai mamak. Ceritalah sikit. So kami menceritakan pengalaman kami, okay. Macam mana proses kami bersama. Okay, kita tahu daripada awal dan kami ni tersangkut ataupun berkongsi satu platform yang dianggap family yang kedua, okey, iaitu satu berkaitan tentang macam mana, saya tak tahu, saya tak meletakkan lagi tajuk, okey, tapi kita bagaimana kita hidup, kita dalam duduk, kami dulu belajar dekat Universiti Putra Malaysia, UPM, geng-geng UPM. So episod ni akan banyak nama-nama yang akan tersebut. Bersedia bersedia. Okey, nama-nama orang-orang hebat yang akan disebut lah. Okey, sebab cerita ni tak berlaku antara kami dua ya. So dia ada banyak watak-watak lain lagi. Dia ada banyak watak-watak yang bersama dalam tempoh. Kata. So kami hidup ataupun kami membina karakter dengan ketika di UPM tu belajar lebih kurang 4 tahun. Ni jangan tanya lagi. Tok lagi lama lah. Saya 4 tahunnya lah dekat degree okay. Dekat UPM tu lah. Okay. Lepas tu Tok dia sambung master sekali apa sama PhD sama universiti lain. Okay. UPM juga UPM dulu. Lepas tu kita drop out. Drop out. Lepas tu sambung balik UKM. Okay. So kita nak cerita pasal tu. Macam mana dalam dari sudut psikologinya, dari sudut pengalamannya. Banyak cerita nak keluar ini ni. Banyak cerita nak keluar. Okay, kita right. Bila cerita nak keluar ni, kita cerita sikit lah. Persatuan apa yang kita masuk ni. Tok. Okay, kalau ikut dalam berorganisasi ni, kelab di UPM ni banyak. Banyak kan? Banyak. Jadi, tak tahulah hati ni, dia main dulu dengan Persatuan Mahasiswa Islam. Sama tu. Dia main rekrut tu awal-awal Persatuan Mahasiswa Islam. Kau nak cari jodoh? Dia betul. Sebab nak cari guna tu lampu. Ya betul. Dok, kita cakap jujur lah. Kes ni barang ni kata masuk Persatuan Mahasiswa Islam ni, tengok masuk usrah, kita tak kisah usrah ni sangat. Tengok lawa lah dia ni. Dok, sungguh masalah aku episod kali ni aku buat bini. Jadi benda tu dia asal pada tu lah, rekrut pada tu. Okay. Jadi kadang-kadang jiwa kita ni tak kena. Padahal kita ni, ialah agama tu dah ada, diwujudkan dalam diri kita. Tapi kita nak keluar dengan lebih ganas lagi pada tu. Jadi antara kelab yang rekrut pelajar-pelajar ni melalui aktiviti luar, iaitu Sekretariat Rakan Muda Universiti Putra Malaysia. Rakan Muda. Jadi kelab ni asal dia adalah orang kata apa, dibentuk oleh KBS. Okay. Jadi ada sekretariat dalam universiti. Betul. Jadi dia ada semua elemen lah. Mana kata kalau PMI tadi tu, dia hanya kerohanian. Tapi Rakan Muda ni melingkup semua. Semua benda ada. Kita nak masuk mana, celah pun boleh. Nak masuk celah agama boleh, nak masuk celah rekreasi pun boleh. Benar. Jadi nampak di Rakan Muda ni adalah dia membentuk karakter building, nombor 1. Nombor 2, macam mana kita nak berorganisasi. Benar. Mana kata, kalau saya lah boleh kata permulaan dalam berorganisasi adalah macam mana hang nak manage emosi dan perangai manusia. Betul. Tu sedikit sebanyak lah. Sedikit sebanyak. Baik, itulah ceritanya. So menjawab soalan yang pertama, apakah persatuan yang kita nak sebut ni? Ya, itulah jawapannya. Sekretariat Rakan Muda, SRM. Dia kat Persatuan Universiti ada. SRM UPM ada, UKM ada, USIM ada, sampailah ke hujungnya. Ketika itu networking sangat besar. Pada waktu itu rezeki kami. Kami berada pada prime time tu. Okay. So kita itulah jawapannya. Kalau orang kata masuk universiti ni, fikir dia kalau masuk ni sebab nak merit apa semua. Kami tak.
Dia permulaannya je lah. Ya. Dan saya pun jujur pada peringkat awal kita masuk PMI sebab mungkin yalah kita ada fikiran tu. Takkan Ada. direct je mencari calon isteri. Ya. Namun tapi bila masuk dia tak kena jiwa. Ya, betul. Mungkin bukan kita dan pada masa yang sama kita bukanlah mungkin cara tu kan. Metodologi. Lepas tu kadang-kadang berfikiran politik terlalu keras. Ya. Mungkin tak kena. Lebih daripada yang tu sebenarnya. Nak usrah mendengar ceramah agama kita boleh je tu Boleh, lah. ya. Tak ada masalah. Betul. So makanya kita ni supaya saya masuk Rakam Muda. Nah, time first saya masuk inilah presiden dah. Inilah presiden dah. Inilah cerita dah. Masa tu lah ada 2 bot tu masa. Ya. Nak bagi senang panggil bot, orang panggil bot, saya tulis, dia tulis, tak jadi. Betul. Bot master, dia je tulis. Saya tak panggil bot degree lah, dia panggil bot je lah. Okay. So makanya kita berada pada universiti tu, masuklah Rakam Muda ni. Dalam cerita Rakam Muda ni lah berlaku satu, boleh katakan time tu antara yang paling hard lah. Oi, time ni nak kata Rakam Muda kita cerita lah. Macam mana kami merekrut. Merekrut orang kata kalau bahasa kasar dia tentang kerahan. Tapi tu bahasa kami lah. Tentang kerahan ni adalah bahasa yang kami guna. Tetapi ahli bahasa yang sesuai. Betul. Jadi ahli ni, dia ada satu metod yang kita panggil, kalau untuk pelajar baru, kami akan bawa ke program iaitu program kita panggil bukan eksplorasi, kita panggil weekend scam. Mana kata pelajar-pelajar baru time ni Bob ni pelajar baru. Mana kata dia duk tengok, kelab ni macam syok ya. Dia tak tahu kelab ni paling disaster. Paling hardcore. Hardcore maksudnya hak yang dalam-dalam ni kepala bukan betul sangat pun. Jadi dia masuk dengan kawan-kawan dia. Okay, pertemuan pertama kami di weekend scam adalah the one and only pada ketika tu ada kabel buat di Institut Marine UPM pada ketika tu. Ya. Dekat PD. Ni pengalaman dia. Tuan-tuan, dekat PD ni saya banyaklah pengalaman lah, macam-macam. Tapi pada kes Bob ni dulu ni dengan rakan-rakan mereka ni, kami panggil, kami bawa. Time tu tipu tu pertama. Pi mana? Ada lah, mana boleh abang. Tak boleh abang. Turun bas, no, PD. Aduh, jadi nak kata, tak tahulah yang bila saya tengok program di PD, bila saya ada sekarang di PD, saya tengok tak ramai student yang boleh masuk di sana. Tak ramai lah. Tak ramai. Mungkin kalau student tu dia buat projek di sana, maybe boleh. Faham. Jadi kalau tengok dia punya pengarah pun, saya punya pensyarah dulu. Pensyarah tu pun strict. Jadi Bob and the gang adalah student-student yang orang kata apa, memang lah dapat buat program dalam tu, tuan-tuan. Rasanya kalau nanti editor kita buka cerita editor nanti kalau cerita nanti bila sebut weekend scam ni cerita weekend scam bagi dia faham. Jadi weekend scam ni ni tempat memang kami nak mencari bukan pelapis lah, mana kata mencari tentera kerahan lah. Ya. Mana kata pada ketika tu turun tak bagi makan. Tak bagi makan, kami duk makan. Celaka. Kami duk makan, depa duk tengok. Time tu watak-watak yang menyerlah. Syahril, kami tak panggil Bob lagi. Syahril. Pada ketika tu Afiq. Nama-nama dia sebut. Nama-nama. Afiq ni antara muka tak ya. Afiq. Nama-nama ni adalah nama-nama yang menyerlah pada ketika tu. Lepas tu ada Faris. Pada Faris ada Farid. Fazlina Tukiran. Nama-nama yang legend lah. Jadi bila datang Syambowi Apokalipto. Jadi bila dia orang datang ni, dia orang berharap ingat tu camping ni sonok-sonok. Mandi laut tak ada lah, tuan-tuan. Memang kita bubuh tu. Mana kata salam pengenalan tak ada lah, teruk mana. Jadi apa yang hang rasa paling hare popok yang ni? Paling hare adalah ada satu malam tu modul dia dengan night walk lah. Night walk ni dah mungkin expected lah, bila dah susun tu kita boleh expect lah, okey. Tapi masalah night walk ni, dia problem dia kita melalui je benda tu. Ada hantu semua, setan macam lakau dia. Terkejut-terkejut tu ada lah. Tapi the best part is bila benda tu modul tu drag sampai pukul 3 ke 4 pagi tau. Orang mengantuk lah. Lepas tu habis benda tu, kumpul lah. Ini cerita ni cukup celaka ni. Mereka kumpul. Lepas tu mereka kata kita lepas ni kita nak ada lagi aktiviti dia kata.
Aktiviti seterusnya. Aktiviti seterusnya. Dia perlukan apa, dia siap tegur lepas goreng lah. Perlukan keselamatan yang tinggi. Berbaris panjang. Berbaris panjang. Perlukan ni siapa yang Masa time tu macam mana? betul, yang lawak dah mereka bagi pilihan. Mereka bagi pilihan. Siapa yang tak mau join nak tidur, bukan dia tersebut. Siapa yang tak mau join, mereka tak sebut tidur kan. Siapa yang tak mau join, sila berada di sebelah sini. Ya. Siapa yang nak teruskan, sila berada di sini. Ya. Yang kami ni mungkin dah penat dah kau kan. Geng-geng kami ni, saya, Rengat, 2-3 lagi, Syam and the gang lah. Beradalah satu tempat ni. Yang kata tak mau join dah. Tak mau join. Lepas tu, okey lah, kita ingatkan mereka menghormati lah mungkin. Memang mereka menghormati pun, mereka tak bohong. Mainlah seorang camp commander main sini, okey. Tengok panggil siapa tu baca doa. Tengok, okey, sila baca doa untuk keselamatan aktiviti yang seterusnya. Hantar baca doa apa? Bismika Allahumma ya amut. No. Oh no. Cakap maknanya yang nak terus itu adalah tidur. Lepas tu mereka buat cengih lah. Kita dah susun dah kita dah susun dah tertib. Tapi hampa tak mau ikut. Dan ni kita nak buat apa ni? Yang lain semua dah pergi tidur. Lagi kita nak buat apa? Ni nak buat apa ni mereka ni? Buat retreat, suruh berlari, grenade. Yo, grenade. Tahu tak tuan-tuan? Tak tahulah kalau dalam dunia training di universiti budak-budak ni buat, mungkin ada. Di zaman kami ni otak kena torture, badan pun kena bantai. So maksudnya apa nak buat apa? Bila tanya, tak tahu lah cik, tak tahu lah ni. Kita bagi grenade. Nampak dah pada ketika tu. Dan pada ketika itulah kami, saya lah sebagai presiden, kami melihat talent. Talent ni mana kata, ialah kalau bahasa kami ni, okey, dia ni boleh bawa ke tengah. Dia ni kita boleh orang kata apa, masuk dalam organisasi kita. Lebih kurang macam tu. Faham? Okey, ada tak? Macam tu lagi sada. Itu weekend scam baru cerita pertama. Nampak dah. Dah kena grenade dah. Okey. Okey. So kalau dari sudut okey, so kita jumpa pada episod yang next round yang seterusnya. Okey? Bye-bye. Pusingan yang seterusnya. Nampak kita dah panas dah, kita dah naik dah. Temperature dah naik. Oh. Temperature dah naik dan nama pun dah disebut. Program yang pertama dah keluar iaitu Weekend Scam. Itulah pergi titik pertama pada peringkat saya lah. Mungkin mereka ni pun dulu adakah Weekend Scam sebelum kami tu? Ada. Dah ada dah. Pada ketika tu saya tak pi. Tapi Bagan atau Anwar dia pi pada ketika tu berkemah Weekend Scam di Mardi. Belakang saja. Jadinya kalau ada tasik Mardi tu, kalau tuan-tuan tengok dia ada dekat situ, dia buat camping kat situ lah. Pada ketika tu 2008 2009 lah. Faham. Mardi. Ada, dia memang program tahunan untuk rekrut pelajar-pelajar baru. Ya. Okey, baik. So kita cerita sikit apa aktiviti yang kita boleh dapat dari sudut psikologi untuk adik-adik. Kenapa kita cerita benda ni? Sebab kita nak beritahu masuk universiti ni, sebab minta maaf cakap, kalau kita sembang benda ni dengan pelajar-pelajar generasi yang baru, Betul. dia tak bukan dia nak bagi tahu generasi baru tu tak ni, jangan ofensif sangat. Nak bagi tahu dia tak sampai apa yang kita nak cerita ni. Yang mereka tak faham yang kita dalam tempoh satu penggal tu kita buat 20 program. 22 program. Maksudnya apa? Setiap minggu ada program. Tak sempat nak lepak ke bilik. Sebenarnya kita ni nak berkongsi tentang di universiti ni bukan tempat mencari jodoh sahaja. Saya jodoh pun bukan orang UPM. Sama juga. Dan maksudnya di universiti ni, warna-warna kehidupan universiti ni bukan hampir kelas. Betul. Balik, tidur, main game. Betul. Kita buat juga. Tetapi pada zaman kami ni dulu ni, nak kata anak tanggang. Anak tanggang tak balik. Cuti tak balik. Sebab apa, macam buat cakap, ini family kedua kami. Tu dia. Orang kata kalau dalam teori, saya naikkan satu teori Abraham Maslow. Dia mengatakan, Abraham Maslow ni bila kita dah dapat, orang panggil apa, satu keperluan selamat dekat satu tempat tu, dia akan rasa seronok kat situ. Dia dapat dia punya safety, dia dapat dia punya keperluan sosial, dia dapat dah, akhirnya dia boleh stay kat situ lama. Kita ada satu kelompok pengetahuan, kita memang ada satu markas. Mungkin tak banyak persatuan yang ada markas ni. Betul. Tak, kita ada. Kalau ada memang persatuan MTM, MPP banyak. Persatuan kita aja dah. Satu-satunya persatuan yang ada di Astaka Seni. Astaka Seni UPM. Dan kalau tuan-tuan pergi di UPM, memang Astaka Seni tu memanglah dia orang main gendang Cina, main silat, likir barat. Tapi di situ ada satu bilik yang mana bilik tu memang khas.
khas. di sekretariat rakan muda untuk Banyak kes berlaku kat situ. Ya, banyak macam-macam. Banyak kes masak lah. Ya, jadi orang kata privilege kat situ orang kata ada advantage sikit lah untuk Ya. persatuan rakan muda ni. Pasal bila kita ada markas kita ataupun kita ada tempat pusat pengurusan kita tu, dia Ya. lebih laju lah, senang Dia lah. lebih senang dan senang nak berkumpul. Pasal kalau ke persatuan-persatuan lain, dia akan pergi duduk kat mana-mana restoran ataupun kafe. Dia kena Betul. pinjam mana-mana bilik-bilik kat MTM. Ya. Kami tak payah. Tak payah. Kami kira ada lah satu tempat tu kat Astaka sini. Geng-geng ni dia tahu lah. Tuan-tuan pernah tahu tak? Ha. Bilik tu siap ada aircon. Dah macam bukan nak kata office lah. Sebab kami ada office yang lain. Nak kata bilik pertemuan tu ada aircon, ada PC, Ya. ada printer. Mana Ada kata printer. lengkap untuk orang TV kata, pun ada. TV pun Tapi ada. TV gemuk lah dulu. Mana kata lengkap untuk satu orang kata apa, untuk berorganisasi kat situ. Benar. So dari sudut social learning teori daripada disebut oleh Albert Bandura, dia mengatakan kita belajar melalui pemerhatian. Betul. Macam mana aku terjadinya karakter aku. Sekarang ni pun aku belajar daripada hampa, belajar daripada Bagan, belajar macam mana hampa handle program, Ya. macam mana hampa handle meeting, Ya. macam mana hampa berkomunikasi, Ya. dan juga menjadi role model secara tidak langsung. Itu maknanya social learning teori. So satu teori psikologi yang membuatkan manusia itu membina karakter. Ya, betul. Dalam pembinaan karakter ni, dalam kami lah di universiti ni, dia bukan macam ikut teori-teori ni, tak. Betul. Dia dinilai macam mana hang react satu keadaan. Contoh, bos besar bagi, okey, pi ambil barang tu dekat sini-sini. Contoh, oi, time tu kita tak tahu apa ni. Dia wahyu turun lah. Wahyu turunnya. Jam. Alamak, macam mana? Pada ketika tu, we develop our skill how to communicate. Macam mana kita nak bercakap dengan pegawai tu. Kadang-kadang mai pegawai ni, dia mai ada perangai Ya, tengah dia. betul. Padahal bila kenal, dia baik je. Betul. Tapi perangai tu nak perkenal kita dulu. Jadi macam mana kita nak develop? Antara benda yang tuan-tuan kena tahu dalam universiti, dalam berorganisasi, Okay. how to way to communicate. Communicate maksudnya, takkanlah hang pergi jumpa pegawai tu cakap, cik, terus-terus dah kenal lah. Usap-usap dulu. Ya. Dah, Bob memang pro. Dan tuan-tuan kena ingat, benda ni adalah the basic thing. Kalau you lepas universiti, you keluar, benda ni lah yang paling penting. Macam mana you nak develop cara. That's why buat cakap, nak bina karakter ni melalui perhatian. Mana kata kami pun buat benda sama. Dia copycat, dia buat. Tu dia. Dan dia berlaku yang saya nak masuk yang kedua sebelum kita masuk cerita. Kita ingat teori self-efficacy, iaitu disebut oleh Albert Bandura juga. Pada awalnya ramai rasa takut bercakap depan orang, tapi bila dah ada pengalaman, ni cerita dia. Daripada disebabkan dia buat. Jadi cakap, mula-mula kita perhati. Ya. Lepas tu tak cukup saya dah perhati. Dia kena masuk level seterusnya, iaitu kita kena buat. Ya. Bila kita buat. Mula saya tengok dulu lepas telefon. Lepas tu yang paling obvious lah kalau dapat telefon, tuan, ya tuan, okey tuan. Dia bukan tuan tu. Ya. Makanya saya pun dah terikut gila. Assalamualaikum tuan. Ya tuan. Itu tuan. Betul. Perkataan tuan tu pun sebenarnya saya daripada belajar ni lah. Ya. Daripada hampa boleh tahu. Ya. Mana kata kenapa salutation orang kata apa? Kadang-kadang kita ni tak tahu dia pangkat apa. Betul. Tapi the one way adalah kita panggil dia tuan atau puan lah. Betul. Itu antaranya lah. So daripada takut kita kepada yakin tu dapat daripada pengalaman. Ya tuan-tuan, kalau kita tengok talent-talent yang kami ada ni dulu ni, kita dah tahu, oh dia ni boleh pergi jauh, dia ni boleh jadi apa, dia ni. Kita bukan kata kita ni kasyaf tak. Kita tahu dia ni boleh pergi tak ke depan. Kalau nak ganti kita ni boleh pergi ke tak. That's why kalau kita tengok dalam self-development, yang paling penting adalah dia mau tak mau. Dia mau kan tak mau. Betul. Kalau dia dengar, dia mau, tu kira the first layer, dia boleh pergi lah. Dia boleh pergi. Kalau jenis buat tak tahu, mantul, ya ni memang nak kena pukul. Ada. Dan Apek dulu macam tu. Betul. Tapi bila dah di lama-lama, dia buang ego dia tu. Apek ni dia mantul dulu. Awal-awal dia mantul, dia paling tak suka Tok Din. Dia paling geram tu. Geram tu orang tua ni dia kata. Tapi mana kata, that's why bila dah lama-lama pembinaan karakter tu berlaku. Okay. Dan bila kita nak masuk konflik ni, dia ada teori juga, emotional intelligence. Menjadi persatuan ni melatih kesabaran dan kematangan. Oh. Yang tu nanti tunggu cerita kita ada ingat MP je ke? Tak ada. Dia ada storming. Dia ada storming dia. Storming. Forming, storming, norming, baru performing. Ya.
Lepas weekend scam, Bob. Lepas weekend scam kita akan panggil pelajar-pelajar ni, orang kata rekrut kami ni untuk join program. Okey. Sebagai peserta, tak apa sebagai pembantu AJK. Okey. Pada ketika tu, memang orang kata kita dah tahu dah Bob Syahril macam ni, Apek macam ni, Syam macam ni. Bagusnya mereka ni. Yang ni saya memang puji. Kalau kata komitmen tu, nak kata serta komitmen ni. Kalau kita kata, hampir terjun parit tu, mereka tak nak cakap, tak mau ke, tak ada. Tak terjun. Tapi benda ni, kalau kita tengok dengan pelajar sekarang, sebab saya pun duduk dalam universiti, dia akan banyak ada argumental. Kenapa saya kena buat? Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dia akan fikir. Dan sampailah sekali dia mungkin ada anxiety. Macam mereka. Dah. Saya cakap macam ni lah. Okey, Bob, pergi sana. Dia apa? Tak cakap banyak. Pergi. Tuan-tuan ingat yang benda ni adalah pembinaan karakter. Mana kata benda yang paling baik adalah you buat je dulu. Tapi bila budak-budak sekarang, minta maaf cakap, saya rasa saya tak mampu. No! Tak buat lagi dah kata tak mampu. Tuan-tuan rasa macam mana? Awal sangat give up. Kata awal sangat give up. Orang belawak apa lok kau makan. Macam tu lah kan? Ya. Banyak makan yang gepuk tu. Aduh. Betul lah. Betul. Banyak kan muatkan. Saya memang terang masyarakat muda ni banyak gila tindakan. Dan peringkat awal memang terang kami sami'na wa ata'na. Ya. Buat apa pun happy. Dia kita memang panggil tentera gerahan lah. Tentera gerahan ni bahasa kami. Kami bukan nak mengabdikan tak. Kita panggil TK. TK tu mana kata, okey, kita perlukan manpower. So manpower ni lah akan bantu organisasi. Betul. Jadi tuan-tuan ingat, bila kita berorganisasi macam ni, program banyak. Program A, program B, program kalau cerita program ni tak habis. Jadi bila dah berprogram banyak ni, okey, bila dah di akhir, kami pun dah tua pada ketika tu, saya pun dah nak habis, kita memerlukan talent yang akan ganti kami. Jadilah wujudlah program untuk merekrut yang kedua. Eksplorasi. Explorers nama dia. Program Explorers ni dia weekend scam up level lagi. Weekend scam pengenalan. Eksplorasi adalah you akan kenal diri you siapa. Nak kenal diri ni tuan-tuan banyak method. Betul. Banyak method. Satu interview, tapi ni tak. Kita akan pakai iaitu banyak memakai mental dan psikomotor. So kalau tengok, saya kata sedikit sebanyaklah eksplorasi ni masa di zaman saya kita buat di Camp Lembah Genting. Betul-betul jalan nak masuk nak pergi ke Genting, di Genting Highland di Batang Kali, kat situ kita buat. Jadi bila kita dah rekrut ni, peserta ni kebanyakannya dia tak tahu tempat yang bakal dia tuju. Itu metodologi kami. Kalau kau pergi camp, dia pergi bas tu pergi ke camp kan? Ni tak, ni dia pergi kat surau ke masjid ke? Tak, dia macam ni bukan. Dia tak tahu di mana camp tu. Dia tak tahu tuan. Dia takkan tahu. Kami akan rasa kita akan muhung lah. Tahu-tahu pagi subuh sampai di sini. Satu tempat. Nak kata eksplorasi ni bermula dengan macam mana? Kami nak uji psikomotor dan mental intelektual lah kita kata. Betul. Jadi kita akan first Bob turun and the gang. Ketika tu dalam 40 orang lah, satu biji bahan. Kita akan bagi yang pertama clue. Ya. Tentulah. Ingat tak? Sambung sikit. Dia bagi clue, lepas tu clue tu dia bersingkat-singkat lah. Berjalan lah. Orang kata berkicap lah berjalan daripada pusing satu pekan tu. Contohlah saya punya turn kenal dengan mereka ni masa tu di ni lah. Di Lembah Genting. Dekat ni apa? Batang Kali. Kuala Kubu Baru. KKB terlibat. KKB terlibat. Makanya kita lalu proses tu. Kita akan bermain explorers tu menyelesaikan dalam kawasan bandar. So kena jual, kena numpang orang, kena pergi kolej komuniti. Saya ingat. Kolej komuniti. So sampailah hujungnya kita tidur dekat Dewan. Ya, jadi output dia pun tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada depa turun tu adalah kita nak bila something yang you buat, you kena explore. Betul. You dapat benda, you explore. Betul. And that's why kita akan tengok kalau you pandai manage, you boleh pergi next stage. Kalau you, saya tak tahu, saya tak mau buat. Kalau lah kata kena budak-budak sekarang, saya tak mau buat, saya tak ada guide. You rasa apakah next dia boleh pergi? Tak. Tapi depa ni nak kata, macam-macam. Focus solution lah. Yes, focus solution. Maksudnya kata, time bomb ni, satu, physical kalau hang tak fit, hang out fit macam mana,
Tak ada lah kami suruh hampa berlari apa dah, berjalan lah. Pusing. Berjalan. Dan paling gila yang buat clue untuk explore ni adalah dia buat pi balik tempat tu. Maksudnya ada satu checkpoint tu. Dia tak ada lah lepas nak buat satu circle. Dah. Bijak cerita tak? Dia macam tu. Ya. Jadi dia ada satu checkpoint tu adalah stesen KTM. Kuala Kubu Baru. Bayang, dah pi dah. Patah balik, pi balik. Tuan-tuan rasa azab tak tuan-tuan? Yes. Pada ketika tu psikomotor dan mental anda akan diuji. Betul. Dan di hati para peserta pelak sungguh. Nak kenapa kata macam tu? Tanyalah dia kena. Saya kena kat mana? Langat lagilah saya bengang. Memang kami barau lah terang-terang. Cakap bahasa mudah dah barau tu. Jadi tuan, bila kita tengok karakter dia macam Bob and the Gang ni, kita dah nampak dah. Oh, dia boleh tak? Mana karakter ketika dia dikenalkan aktiviti macam tu, dia boleh absorb. Ya, marah memang marah. Tetapi the positive thing adalah aku kena selesaikan juga benda ni. Yang tu yang mahal. So memang dalam rangka mudah dan banyak aktiviti-aktiviti ni membuatkan kita ni dalam juga best saya pun antara kalau dalam teori psikologi growth mindset versus fixed mindset. So kalau hang berada dalam fixed mindset memang hang marah. Hang fokus pada solusi apa benda apa buat macam ni contoh lah kan. Tapi kalau kita growth mindset kita push diri kita boleh contoh lah kan. Kadang-kadang simple je lepas buat ada satu cabaran apa masuk ulat dalam mulut. Cukup celaka. Tu cukup celaka jahat tu. Yang tu. Kita panggil ni apa? Fear factor. Betul. Ya, antara dalam eksplorasi ni adalah satu checkpoint fear factor tuan-tuan. Macam-macam lah kami buat. Kami tak mau lah. Antaranya adalah makan roti dengan belacan buh budu. Tuan-tuan pernah rasa? Saya pernah rasa. Dia pernah rasa. Lepas tu pindahkan ulat roti daripada checkpoint A ke checkpoint B. Bayangkan ulat tu gerak-gerak dalam mulut kalau tak telan. Tak harai mana. Jadi itu antaranya lah. Kita dah uji psikomotor, kita uji pula mental. Mental kalau tak kuat nak join dengan benda tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hang mental kalau lemah, tak boleh tuan-tuan. Jadi lepas pada eksplorasi tu, dia orang akan berjalan. Dia orang ni tak tahu ke mana. Last checkpoint adalah dia akan masuk ke camp. Betul. Pada ketika tu barulah dia nampak yang ni tempat. Reality hidup kita sebenarnya walaupun kita tahu memang manusia dah ada matlamat. Kami time tu kami nak menang dan kami tak tahu pengakhiran sebenarnya menang tu kat mana. Tapi itulah cabaran dia sebenarnya. Kita memang hidup tak ada sama-sama pun nak beritahu apa yang berada di hadapan sebenarnya macam tu je. Walaupun depa tahu depa dah plan dah keselamatan kita apa semua bukan depa tak plan. So ujung dia dah sampai. Nampak dah jahat kan yang tu kan? Tak, ada lagi jahat. Jadi bila dah sampai tu depa ingat, aku boleh tidur. Dah. Ampun silap. Dah jahat kan? Tak jahat lagi. Ada lagi satu jahat iaitu iaitu namanya kunang. Jadi dia macam ni. Dalam program eksplorasi ni, dia bila anda diuji macam tu, depa akan rasa peserta ni akan rasa aku rasa geram. Tak payah pi pun tak apa. Menyesal. Tapi sebenarnya mentaliti yang ada ni adalah selalunya bila dah di-develop dalam program macam ni, selalunya bila naik gunung. Betul. Naik gunung, depa akan cakap menyesal aku pi. Naik pacak, menyesal. Tetapi bila dah tahu objektif dah sampai, rasa hati tu sejuk. Dia ada puas. Dia ada kata satisfaction. Betul. Dan dia tahu apa dia nak cari kat atas tu. Tapi dalam proses tu itulah peperangan emosi berlaku. Betul. Nak patah balik. Awak lah aku mula duduk kat office duduk kat rumah bilik main Dota lagi syok. Betul. Baik aku cuti di rumah sebab kita buat masa cuti semester tuan-tuan. Pada ketika tu akan ada konflik dalaman. Yes. Tuan-tuan akan merasa diri ni aku kena seksa, aku kena tibai. Tapi jauh di sudut hati kami, sebenarnya kami memang suka nak perkena orang. Tapi pada ketika tu ialah bahasa dia adalah kami perlu mencari orang kata penerus kepada legasi. Macam tu. Jadi ada satu program dah depa dah makan dah ni. Jadi
program dalam tu biasalah akan main macam banyak-banyak benda main. Normal lah. Ada normal. main for apa lagi yang macam biasa camp. Camp. Tapi ada satu benda tu tau. Tu lah aku cakap. Exploration ni dia tak biasa sebenarnya. Dia ada yang biasa. Ada malam kebudayaan. Dia ada malam kebudayaan tu kira macam dah climax akan ada anti climax. Tapi depa silap. Kita ingat lepas malam kebudayaan tu kira nak tidur Dah mata semua macam ni. Oyup dah happy. Kita ingat barang dah settle lah. Dan pada malam tu kita pun dah potong kek, happy untuk rakamu dah potong kek. Betul. Depa duk ingat apa tuan-tuan? Depa dah anggap esok balik Ono. Esok 2-3 jam mungkin ke 12 balik tapi dan terang kalau lah modul itu setakat itu aku rasa mungkin tak ada bestnya. Tak ada specialnya. Tak special. Dah specialnya timbul. Ya, sebab orang kata apa, barang ni banyak persatuan tak buat. Barang ni hanya golongan-golongan tertentu sahaja yang ada barang ni. Jadi metod pembawaan untuk kunang-kunang ni dia ada banyak nama. Baik. Tapi di rakam muda lah kita pakai nama kunang-kunang. Kalau ikut dia nama dia penyu menangis. Ya, tetapi di rakam muda ni kita panggil kunang-kunang. Kenapa kunang-kunang? Kenapa agak-agak? Kenapa kunang-kunang Kalau aku nak teka mungkin ketika tu pakai torchlight di tengah-tengah malam. Boleh jadi. Betul nampaklah seperti kunang-kunang. Boleh jadi. Sebab apa? Tapi ada lagi jahat sebelum kunang-kunang tu. Yang malam naik walk yang kena murung patah kaki tu. Tak apa, malam network tu tak kisah. Tu normal lagi. Tu normal. Normal lagi. Okey. Kenapa kita buat situasi macam tu? Sebab kita nak tengok, kita nak develop karakter macam mana you react dengan situasi. Betul. Jangan situasi yang kawal you all. Betul. You all kawal situasi. Tu the main point. Kalau tuan-tuan tengok benda ni, tuan-tuan rasa bahasa-bahasa kita pakai ni, betul no? Ya, ini yang kami buat. Betul. Kenapa tuan-tuan rasa, aku rasa betul yang mana? Ya, ini yang berdasar pengalaman. Bukan sembang kata, saya ada tengok Iman Syak tu punya podcast. Ada Sembang seram ke apa. Dia tunjuk, dia kata dia running dalam UPM, jumpa Lang Sui. Lain kali, aku rasa yang Lang Sui kita kat dalam UPM. Dok, sungguh. Kami ni nak kata hantu dalam UPM tu pun takut tengok hantu-hantu ni. Dia kata dia jumpa hantu dalam UPM. Kami ni lagi hantu. Sebab apa? Yalah, dah lah tak balik malam-malam sampai 3-4 pagi. Ya. Duduk kat situ 3-4 pagi. Kalau dia nak makan kacau lama dah. Lama dah. Tak ada kalau dia nak tunjuk dia nak terbang. Dia nak terbang tu, popok ni ada lari Betul lah. Tapi heran lah orang. Tapi minta maaf, kami bukan geng-geng cari hantu ni dah. Kalau hampa, tapi bahasa muda, kalau hampa cari jumpa Ya, ada. Betul ya, cari jumpa. Tapi kalau hantu tengok kami, hantu pun dia macam ni. Kalau tak nak bertembung hantu dengan kami, aku belah dulu lah. Mereka ni ganas sangat. Ni barang tak efek kan. Ni barang jenis orang asli ada, macam-macam ada. Okey, jadi berbalik kepada situasi tu. Mana kata memang kita wujudkan situasi supaya dia react. Betul. Dan reaksi itulah membentukkan karakter. Ya, karakter. Mana So, kata bila ada yang marah. Marah. Ada. Dia akan keluar dia punya situasi dalam diri dia lah. Marah. Ada yang buat tak tahu. Dabik dada macam ni. Biar mampu hang. Ada fight, flight. Ada yang freeze buat tak tahu. Ya. Ada yang fawn ikut ya. Tapi kalau macam Bok ni dia buat ketak kepala. Macam mana? Macam tu. Kita nak suasana. Sebab apa? Bila karakter ni dia develop, hang buh tang mana pun. Hang buh di pulau ke, buh di awan ke, kita akan still boleh react. Kita boleh. Jadi, okeylah, long short story. Bab tu depa dah lalui apa semua. Kita kata climax. Depa ingat apa malam kebudayaan dah seronok-seronok tu climax Ya. Tak, tu bukan climax. Belum lagi. Orang kata dia ada lagi, kita bubuh lagi iaitu kunang-kunang lah. Jadi kunang-kunang ni adalah kalau di zaman kita tu dia ada tekong. Cerita sikit tekong ni. Tekong ni paling ditakuti lah. Tempoh modul ni bermula 12.30 malam dan dia tamat 12 tengah hari esok. Berapa jam? 12 jam. Dia adalah dalam rekod modul bagi saya terlama. Dia terlama. Tak boleh tidur ke? Dia boleh tidur. Dia boleh jadi tak boleh tidur. Dia bergantung pada kebijaksanaan. So kembali kepada point. So ada seorang tekong ni ataupun tekong yang membawa
membawa modul ni. Yo. Dia ada 2 watak penting. Yo. Yang pertama tekong, yang kedua penjual clue. So ada pakailah duit dia apa sebagainya. Yo. So nak boleh sebut nama tak? Boleh. Kita panggil dia sebagai nama samaran lah. Nama samaran Kita dia. takut nanti ada tengok pokan ni. Hai, ni macam tahu je dia orang ni. Kita tak mau. Kita pakai nama samaran. Nama samaran dia. Orang panggil dia tempe. Tempe. Tempe ni dia punya lenggok bahasa dia. Yo. Pedih mat. Kalau dia nak marah hang tu, dia nak bagi kita sakit hati, dia cakap beberapa perkataannya. Ya, dia tak perlu menjerit Dia tuan. tak Kalau buat modul tu hang tak payah buat muka dia memang dah cengeng dah satu hai. Dia cengeng. Muka dia dah cengeng dah. Dia buat dia tak perlu berlakon cengeng. Pasal muka dia memang dah muka garang dah satu kan. Ya. Dan dia boleh jadi je kelakar. Tapi pada malam tu karakter yang dia bawa tak tahu nak abang memang Pembawaan dan bahasa dia. bahasa. Ya. Kalau kita pakai bahasa yang kita rasa, kita sembang kemas dah. Ha. Tak. Bahasa dia lagi tinggi. Another level. Another level. Yang mana saya pun terkesan dengan bahasa Tekong ni adalah, Ya. kalau hari ni aku datang, dia kata, ni antaranya, aku pakai masa aku, saya nak ikut bahasa dia tapi tak pandai. Kalau masa tu yang terbuang kerana hampa, aku tak halalkan di sana. Oh, pedih tuan-tuan. Pedih tuan-tuan. Pedih. Pedih. Tuan-tuan ni tengah berdiri. Tuan-tuan dengar macam tu. Dengan mata kelepok. No. Kena. Ni, kalau ada nampak hati tu, kena cucuk-cucuk macam tu. Dia saya tak, sampai kami takut nak berurusan dengan dia. Ya. Kalau boleh malah. Kalau Ya. boleh baik kami cari je. Ya. Tapi dalam modul tu kita kena react, kita kena berurusan dengan dia sebenarnya. Ya. Kalau tak berurusan dengan dia, kita takkan selesai barang ni. Ya. So modul tu takkan tamat pun sebenarnya. Jadi Tapi pada malam tu hang rasa antara paling DJ sekali. yang paling DJ sekali yang paling DJ sekali bila kena mula bagi tidur, lepas tu tak boleh tidur. Ya. Kita boleh tidur tak ada masalah. Lala masuk kemah semua kena terjang. Jahat tu. Jadi jahat. pada kunang-kunang ni kami nak tengok macam mana hang react dengan situasi. Hang nak tidur, boleh tidur. Tapi cabaran manusia ni sebenarnya kan, kalau ikutkan psikologi, kita 2 benda penting manusia. Yang pertama makan, yang kedua tidur. Tidur. Ya. Okey. Memang diuji. Memang kena diuji. Manusia akan diuji bila dia lapar dan bila dia mengantuk. Dan pada malam tu tak ada isu lapar. Isu mengantuk lah paling obvious. Kita Lapar. bagi makan. Bagi makan tak ada masalah. Tapi isu mengantuk lah. Tapi bahasa tempe apa? Saya hanya ambil masa anda tidur. Dalam masa hampa umur 20 tahun ni. Malam ni saja saya ambil masa. Pinjamkan tu lah. Kita meminjam malam untuk belajar. Ya. Tuan-tuan kalau kena macam tu tuan-tuan. Saya kena juga dengan dia. Saya kata pedih hati. Dia kata hampa dah tidur lama dah. Malam ni kau pinjam 1 malam je. Tu dia minta macam tu. Tuan-tuan kalau tuan-tuan kena macam tu macam mana? Saya kena pun rasa panas hati. Tuan-tuan tak panas hati pun. Cabaran kami adalah mengantuk terang. Tapi kita kena react pada tu mengantuk. Kadang-kadang merasa tak larat, pusing, cari tak jumpa. Beberapa kali. Dia sama je macam explorers macam pagi yang depa buat hari pertama tu. Tetapi ni lebih hardcore. Dia tak perlu keluar dari camp pun. Tak perlu. Dia dalam camp je. Dalam camp je. Hujungnya tersimpanlah satu bendera UPM yang kita punya, itu jati diri kita. Ya. Tapi sebelum tu dah kena ikrar dulu. Ikrar tu bagi aku dah jahat. Ya. Yang tu adalah permulaan. Dia sebenarnya aku janji tu tuan-tuan. Betul. Bermula nak cari bendera tu memang dia orang kena buat aku janji. Betul. Dia kena baca ikrar, dia kena baca ikrar tu. Dia punya method pun lain tuan-tuan. Selagi hang tak sama, selagi sama-sama ada seorang tidur, lagi tu kami suruh buat. Selagi tak semua buka mulut. Ya. Kami. Kalau ada kadang-kadang bila orang dalam menjerit, kat belakang tak menjerit. Ya. Siapa yang orang kata tanpa kecuali lah. Ya. Tanpa kecuali. Dan memaham, pada masa yang sama makin kita bilang, kita memahamkan baik bahasa kita. Ya, apa betul. benda kita cakap. Nak menghayati sama. Hang faham tak kalau mengantuk nak menghayati macam mana? Memang tak menghayati, tapi anda dipaksa untuk menghayati. Aku guna satu ayat yang memang terkesan, ayat tempe. Yang sampai sekarang aku guna dalam latihan. Jangan jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua harganya mahal. Yo. Tapi salamnya tidak berguna. Ya. Tidak wajib menjawab salam burung kakak tua sebab dia binatang. Hang pun jangan jadi binatang. Macam tu lah lebih kurang. Tu dia.
Oh, sampai sekarang saya meneruskan latihan tu dan dalam latihan lah. Tu antara bahasa-bahasa tinggi lah, Oh. level tinggi. Jadi sebelum mereka nak buat penyatuan macam tu, jadi kita ambil dari sudut niche organisasi. Betul. Mereka ni ada camp commander, bukan, ada penghulu wati. Jadi kami sengaja gugah maksudnya breakdown mereka punya organisasi ni. Kita akan cakap, hang tak bagus. Hang punya ketua tak bagus. Aku nak hampa pilih ketua. Tak pun kami yang pilih. Tuan-tuan rasa pada ketika tu, kalau dalam hidup tuan-tuan kena macam tu, apa tuan-tuan rasa? Tuan-tuan dipaksa untuk pilih ketua. Sebab apa? Terang-terang kami tu, dia tak bagus, dia ni lah, ni. Tengok hampa tak achieve target. Sebenarnya kalau kita bawa masuk pada dunia sebenar, itu yang berlaku. Kita tukar penghulu mati, tukar penghulu. Tukar. Lepas suka-suka dia lepas tukar. Ha. Padahal dia bukan buat silap banyak. Oh, silap sikit lah. Dia terlupa perkataan akan kau contoh lah kan. Tukar terus. Tukar. Oh. Kenapa kita buat macam tu? Sebab sebenarnya pertukaran kuasa ni, kata-kata organisasi, kalau kena tukar lah. Ya. Nampak tak? Nampak macam program biasa-biasa, tapi banyak nilai yang kami bagi. Nilai. Macam tu. Dan semua orang diuji dengan dia punya kepimpinan. Walaupun dia tak jadi ketua, tapi ada pusingan yang semua orang kena jadi. Walaupun dia follower, dia rasa aku tak ada pension apa. No. Dia akan rasa diri dia sebagai seorang ketua. Betul. Kan? Pada atas kapasiti kawan-kawan dia lah, sikit-sikit lah kan. Macam tu. Semua jadi the ultimate program ni adalah bila dia dah berikrar, datang bila pagi. Bila malam, manusia ni malam badan dia lemah. Bila pagi, lepas pagi nampak tak? Baru macam semangat balik. Tu yang lagu yang kita bawa adalah lagu apa? Lagu ni bergantu man. Ya. Tidak engkau seorang juang hingga tiada. Lagu apa tu? Lagu apa? Semangat yang hilang. Jadi tuan-tuan tahu tak, lagu Semangat Yang Hilang ni adalah selalu kami akan pasang sepanjang kunang-kunang. Sampai muntah. Dan kami pun akan provoke nyanyi kuat-kuat. Salah satu lirik dia apa? Jawapannya di sini. Padahal mereka nak sampai jumpa mereka. Pasal kad tu kat mereka. Malu bertanya kawan. Mana kata dalam hidup kita, kalau ikut lagu tu, kalau hang tak tanya, kalau hang tak bertanya, dalam hidup ni hang buat perangai hampa, takkan ke mana? That's why kena bertanya. Jangan jadi orang kata kerus sumbang, tak mau tanya. Dia akan sesat jalan. Jadi berdasarkan lagu tu, kami train depa-depa ni adalah, kalau tak tahu tanya. Tak tahu tanya. Jawapannya ada ya. Ya. Walaupun dah habis program, inilah yang dia akan di-apply kan. Dia akan diteruskan. Dia kena bertanya lah. Betul. Nak buat surat lagu mana. Ni cerita berorganisasi. Nak hantar surat kepada siapa. Pegawai mana nak jumpa. Proposal macam mana. Di atas kapasiti kami dulu tu, nampak macam benda ni simple, tapi tak. Dan dia akan bawa kepada real life. Gitu. Macam mana nak deal bus. Ya. Benda ni. Sebalik daripada Explorers ni. Contoh lah kan. Disebabkan modul itulah kami ni ada satu binding yang sangat kuat. Ya. Antara kawan-kawan ni, antara saya, Farid, Isham, Fazlina Tukiran, Faris, Hanis. Ya. Siapa lagi? Mak Zek. Ahmed. Atau lagi pergi. Jadi okey, bila dah habis eksplorasi ni, mana kata saya sebagai presiden pada ketika itu dah melihat talent siapa. Jadi yang akan menggantikan saya ni adalah Bagan. Jadi kita punya tradisi adalah presiden akan propose nama. Untuk propose nama, siapa pengganti saya. Jadi presiden lah. Mana kata presiden yang lepas dia dah tak tengok dah. Mungkin pada saya ambil rakan muda ni adalah pada ketika orang kata zaman kenaikan lah. Mana kata selepas dia jatuh kejap, zaman saya kita buat pembaharuan. Jadi saya propose lah nama-nama. Dan nama tu pun Bob pun dah tercalon. Okay, bila tercalon, ambil dapat AJK apa Bob? Bawa Biro AJK Sukan dan Rekreasi. Ya, betul. Sebab apa Bob dapat tapi Apek dia tak ada. Betul. Apek dia masuk lain punya eksplorasi. Apek tak masuk lagi. Mana kata pada ketika itu Farid ada. Syam. Faris.
Kenapa dia orang ni? Sebab kita dah tengok daripada dia awal, iaitu ketika Weekend Scam. Betul. Ya. Mana kelangsungan Weekend Scam, kita dah develop dia orang punya komitmen dia orang. Dan eksplorasi ni kami nak menyerahkan. Kami sediakan eksplorasi ni untuk character building dan cara bekerja di rakan muda. Dan saya serahkan lah. Okay, kita pun majlis penyerahan bukan cokong-cokong. Kita buat majlis di Astaka seni tu. Betul. Ada makan-makan Ada makan-makan. Tetapi pada ketika tu di rakan muda ni, bila dah diambil jawatan, dia bukan satu, orang kata apa, beban. Dok. Bagi mereka bukan beban. Bukan. Kami menikmati proses tersebut. Ya. Ya, proses ni tuan-tuan ni nak barulah kita nak tengok dah lepas dah direkrut. Ni fasa-fasa kita nak apa dalam teori tu, kita nak apa? Eksplorasi kita dah storming. Betul, lepas tu pasal noming. Noming. Noming ni kita buat dekat tu. Kita buat orang panggil program Induksi. Ya. Kita buat induksi untuk mengenal, betul-betul membiasakan. Kenal. Ini panggil lagu ni. Ini memang bising. Ini memang diam. Contohlah kan. So kita proses. Proses tu sangat, bagi aku, rakan muda pada waktu itu, sekarang tak tahu. Pada waktu itu sangat nampak tersusun, sangat tersusun. Ikut kan dia punya ikut kan. Antara sengaja dan tidak sengaja, tapi kalau dinilai berdasarkan teori psikologi dia lah tu. Tak main stage dia cakap. Dia mula-mula forming, storming, berlaku manusia berbeza. Time explorers tu lah berbeza. Siapa macam ni. Lepas tu noming dia membiasakan, okey dah ini dah terbentuk, okey ni kita kena kenal. Barulah performing. Tapi padahal dulu tak tahu pun benda ni. Tapi nampak flow dia tu ikut teori. Ikut. Dan benda tu ikut. Dan baru performing. Performing ni berlaku macam-macam ni. Segala jenis zoo kita masuk. Sungai Dongeng tu kami 3 kali round. Jadi kalau nak ikut aktiviti ni, zaman saya aktiviti taklah sempat. Sebab saya baru ambil. Kata aktiviti tu ada. Cuma nak ikut peak aktiviti tu, kita akan peak lah aktiviti mana kita akan time bagan tu kira ibarat hang harvest harvest hang punya proses recruit. Saya pemula, mana kata saya tanam. Batch yang ke depan ni adalah dia dah membesar. Betul. Jadi tuan-tuan, apa yang saya tengok pada depa ni di rakan muda ni adalah pembinaan karakter dan orang kata apa, modal insan. Banyak batch yang saya tengok, yang saya cari, semua bekerja dalam bidang-bidang yang sangat kritikal dan well perform. Well perform maksudnya high performance. Kenapa? Disebabkan, bukan nak kata rakan muda, disebabkan individu tersebut yang mana willing untuk kena dera. Bukan kena dera lah, tetapi untuk dibentuk dengan metod rakan muda ni. Jadi kita masuk apa? Aktiviti pula kan? Kita masuk, kita dah masuk awal dengan hujung. So di tengah antara Weekend Scam dengan Weekend Scam ni pemula. Explorer ni kira orang nak beralih nak beralih penggal tu. Di tengah-tengah ni macam-macam bila masa deliver performing ni. Noming kita datang induksi, kita akan pilih mana-mana tempat. Kita pernah pergi mana? Tasik Banding, hampir Tasik Banding kan. Zaman saya Taman Negara. Tonton Taman Negara ni saja nak share. Ni orang asli abang saya lah. Dia kata hampa tak pernah makan babi kan. Dia dah melawak. Babi paling sedap, dia kata. Babi hutan. Spesifik kaki kiri. Kita dia boleh habak makan babi kaki kiri paling sedap. Saya pun tak tahu. Tapi bukan babi yang pink tu. Babi hutan. Tak lihat Tak tahu. Kita tak pernah rasa tak tahu tak. Tapi dia kata babi hutan paling sedap kaki kiri. Gila. Mereka dah main lah rapid shooting tu. Ya. Mantap. Betul adalah 2-3. Lepas tu kita pernah pergi Pulau Tioman. Masa zaman hak ke depan tu. Zaman Farid. Zaman aku Banding. Zaman aku Banding. Tu induksi untuk pengenalan. Jadi bila dah proses noming tu dah tahu dia ni suka apa dia punya borderline dia. Mana kata barulah kita masuk kepada aktiviti. Bila kita masa performing. Kita declare performing lah. Dah masa part performing ni saya cakap banyak program berlaku. Zoo kita pergi, apa semua kita pergi. Tapi kita nak ambil satu yang paling melekat kat hati kita. Berakit. Kita berakit. Untuk pengetahuan anda semua, rakan muda memang pada waktu tu kita pertama kali memang kita ada lah apa dalam AJK tu sendiri. Memang orang Dungun. Orang Dungun. Orang kuat. Sampai learn ni dia kuat.
Setakat lah ni dia adalah ketua pemuda UMNO bahagian Dungun. Nampak. Saya habaq tu. Abang tak. Tak tak. Dia politik ke apa, politik tu kerja dia. Betul kerja. Tetapi di Rakan Muda, kenapa dia dapat ketua pemuda tu? Dia adalah presiden Rakan Presiden. Muda juga. Betul. Dan dia juga namanya adalah Tok Dik. Tok Din. Dia masa mula-mula weekend scam hampa dia buat cengih tu. Ya. Dia lah spoil cengih apa. Ya. Kenapa spoil serta sikit Bob? Dia apa nak setiap kali nak makan dia apa kena apa kena Salutation. baca doa, lepas tu lepas baca doa buat gerah lah, buat buat cengih lah. Okey, ikut apa hak saya cakap dia kata. Okey. Kalau ikutkan normal jemput makan tuan, tapi time dia tu kami lawak jemput makan tuan. Bukan. Jemput makan tuang-tuang. Lepas tu kami pun ikut lah. Jemput makan tuan-tuan. Jemput makan sama-sama. Bayang kalau Terengganu, bayang lah. Takkan. Bayang memang orang gelak lah kita Dia tu. memang dia susah nak hilang dia punya Terengganu dah. Ya. Dia susah nak hilang. So makanya sampai sekarang saya ingat kalau lah saya buat kat camp-camp saya hak sebelum ni ke hak lepas-depan ni kan. Kalau saya buat tu saya akan teringat momen tu. Ya. Kalau saya buat jemput makan tuan, jemput makan sama-sama. Ya. Macam tu lah. Tapi dia jadi bahasa Terengganu je kelakar. Betul. Itulah sejarah Tok Din ni. Tapi itu sejarah awal lah. Tapi dia memang hebat dalam kepimpinan dia lah. Ya. Sepanjang dia berada ketika saya jadi timbalan, dia presiden. Mana kata bila di Dungun tu kabel kita besar di sana. Besar. So makanya kita buat kami pernah menjalankan 2 kali Berakit. dan berakit di Sungai Dungun. Kalau siapa pernah berakit pakai berakit buluh tu. Ya. Kita buat berakit di Sungai Dungun 2 hari. Dia ada satu trip tu 2 hari. Ya. Ada satu trip tu 1 hari. 1 hari. So yang 2 hari tu best tu. Paling best. Hak mula-mula tu paling best. Tapi asal total mileage kita pergi dekat total saya kira 60 kilo. 60 kilo kan. Bukan 60 kilo apa 60 kilometer. Saya pernah jumpa ni, pernah langgak apa Rabah Mampu. Dia macam ni tuan-tuan. Bila kita berakit ni, kita akan berakit daripada hulu ke hilir. Hilir lah. Jadi bila orang tanya hampa berakit mana? Ke hulu hilir. Ke hulu ke hilir. Macam tu lah. Hulu ke hilir. Depa ingat dok kita macam tak. Dia sebenarnya daripada hulu dia akan membawa kepada hilir. Ya. Nanti kita keluarkan beberapa gambar. gambar-gambar, Gambar kami berakit di Sungai Dungun ni. Jadi berakit ni tuan-tuan masa zaman Bagan aja. Memakan. Jadi di awal tu memang havoc lah. Gila. Havoc gila tuan-tuan. Gila. Peringkat awal tu memang apa kita pakai rakit orang kampung buat. Oh. Orang kami mahal harga dia pun dekat Mahal dekat 800. 800 satu. 800. So kita pun berakit lah beramai-ramai, kami hias. Ya, bagi cantik. Hari pertama kami hias. Lepas tu kami buat pelepasan, YB datang, ada Ya, YB YB kampung datang. Siap ada gimmick pun tuan. Ada gimmick. Ada gimmick. Lepas tu kami berakit lah, berakit. Dia awal berakit tu. Dia awal berakit tu. Depa ingat lumba. Dok. Maksudnya depa ingat berakit ni aktiviti yang siapa menang. Siapa menang? Dok. Bukan. Sebenarnya bila berakit ni you kena ada kebersamaan. Betul. Jemaah tu. Tapi ada puak-puak ni hak mana rakit-rakit ringan, baju lah depa kayu. Kami rakit-rakit berat belakang lah. Rakit tu sama je berat dah. Ya. Beban tu beza. Beban tu betul. Jadi hak yang ringan-ringan ni kayu laju-laju. Kayu. Tuan-tuan tahu tak apa kesan pada tidak kebersamaan ketika rakit ni? Akhirnya kami tersadai. Tersadai, terlajak, tertinggal. Ada yang terlajak. Kami ni nak terlajak dah. Pada ketika ni decision making. Nampak dalam Rakan Muda ni kami develop how buat critical thinking dengan instant decision making. Ya. Benda ni yang mahal. Tu saya kata masa kita lepak ni barang ni tak ada dah. Barang ni tak ada dah. Kalau diolah balik situasi ni, mungkin orang lain situasi yang lain, tapi pada situasi kami ni atas rakit kami ni ada peserta perempuan. Betul. Bok pun punya ni ada peserta perempuan. Kami decide kalau bila berakit daripada hilir hulu ke hilir ni, kita berakit akan ikut arus. Betul. Kita tak boleh lawan arus sebab kita tak ada enjin. Tak ada reverse. Tak boleh reverse. Jadi nak tak nak, kalau kita meneruskan ke depan lagi, mungkin kita tak tahu dah ke mana-mana kita tak tahu. Sebab dah nak maghrib. Jadi apa kita buat? Kita bincang, nak tak nak, kita turun sungai. Turun tuan-tuan tengah-tengah sungai. Tuan-tuan kena ingat, rupanya bila berakit ni saya belajar satu benda. Sistem sungai ni ada sungai yang di tengah tu dia timbunan. Okay. Dia timbunan pasir.
Dekat tepi tu sebenarnya yang dalam. Dalam. Ha. Lubuk dia kat tepi tu. Lubuk tu kat tepi, bukan tengah. Sebab tengah bila ayak lalu, orang kata apa, timbunan pasir. Jadi nak tak nak, saya dengan Bob, dengan dua rakit ni, kita decide, turun, pegang rakit. Pegang rakit. Tahan. Okay. Tahan. Mula-mula ayak dekat takat perut. Dia naik lah. Naik pula. Naik sampai sini, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang pada ketika tu, kalau kata isu keselamatan, mampu kita mampu kena. Tetapi disebabkan Nampak malam pula. Malam gelap. Malam tu gelap, tak nampak apa. Yo. Kenapa? Yang perempuan duduk atas, kita yang pegang rakit. Betul. Kami pegang rakit. Tapi long short story, adalah Jepam tarik. Tarik, duduk di pulau. Ya, ada pulau kat situ. Tuan-tuan bayang, di pulau tu, ayak laju. Kami stranded. Terbengkalai dekat situ. Lepas tu kita nampak apa? Bukan kerbau. Seladang. Betul. Seladang melintas, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ingat seladang ni, seladang ni besar, tuan. Dia melintas relax je. Jadi, saya dengan kan Bob, macam boleh. Saya dengan Bob ni, kita kata, Bob, boleh ni kita lintas ni. Tak boleh, tuan-tuan. Lalah. Macam mana kita macam ni? Kau tak macam ni. Jom, kita semua. Lepas terbang. Hak lain dah hanyut lah. Pada hujung tinggal dah hanyut lah. Dah tak pegang. Dah tak sentuh tanah lah. Tak boleh, tuan-tuan. Sebenarnya bila arus tengah kuat, kita tak boleh ikut macam kerbau tadi. Kerbau badannya lagi besar. Kami ingat kami besar. Tak boleh. Kami kira dalam masa muda kami ringan pada kerbau lah. Ya, so maksudnya decision making pada ketika tu tepat lah. Yalah. Kita cuba dulu. Jadi orang sekarang dia tak ada. Dia kalau kata dia tak boleh buat, dia kata dia tak boleh buat. Dia sangkut terus. Ni antara nilai yang saya nak bawa dalam podcast ni. Kita buatlah dulu. Buat dulu. Cuba dulu, test water dulu. Kalau tak boleh, patah balik pada ketika tu tak boleh. Buat keputusan untuk give up selepas tindakan yang lepas kita cuba. Buat jangan. Jadi dalam teori orang kata apa, jika kau fikirkan boleh, kau boleh lakukan. Tapi kalau tak boleh balik tuan-tuan, melibatkan nyawa, keselamatan, jangan buat kerah. Kami pun ada elemen intelektual. Betul. Kalau aku buat kerah ni mati bodoh lah. Macam tu lah bahasa dia. Betul. Dia kena cerdik lah juga. Dia nak susun strategi tu. Betul. Namun janganlah disebabkan pemikiran tu. Bukan sekadar analisis. Kadang-kadang macam ZRA, saya suka ulang apa kata ZRA. Orang yang banyak tindakan, dia akan kurang keliru dengan fikiran. Orang yang banyak fikiran, dia akan keliru dengan fikiran dia disebabkannya kurangnya tindakan. So banyakkanlah tindakan-tindakan. Buat dulu, tuan-tuan. Kalau satu benda tuan-tuan dalam hidup, tuan-tuan kan, jangan banyak berfikir sangat. Buat dulu. Fikir 2-3 benda. Jangan fikir ke depan sangat. Try dulu. Lepas tu baru fikir, okay, benda ni aku salah. Nanti kita belanja kat hujung. Di hujung berakit, dia ada pesta suka air. Jadi bila dah berakit ni, hari kedua barulah ada kebersamaan. Okay. Yang hari kedua ni adalah kita nak menuju ke kampung Tok Ding, kampung Jerangau. Jadi pada ketika tu, kita decide kita berakit sama-sama. Dan pada ketika tu itulah kita rasa nikmat kebersamaan. Cantik. Okay, bila kita bawa berakit sama-sama. Okay. Baik. So, apa yang berlaku pada hari kedua dalam berakit tu? Okay. Jadi bila dia dah masa hari pertama tu duk buat ketak kepala seorang-seorang, duk berlumba. Jadi hari kedua ni kita bersama. Jadi bila bersama ni barulah kita nampak structure. Key dia adalah buat kerja seorang-seorang, ketak kepala seorang-seorang. Tapi buat kerja bersama, kita lebih well managed dan ada leveraging. Betul. So maksudnya tak ada lah nak kena kayuh semua dak, dia bersama-sama. Jadi ada satu momen momen setiap aktiviti kita akan ada critical moment. Yang hari pertama macam ni. Dan di hari kedua. Sistem sungai ni, tuan-tuan, dia ada ayak pusat, tuan-tuan. Jadi Bob, itu pengalaman. Buat untuk ketahuan pada yang hari pertama tu, bila kita dah hari pertama, kita merasakan setiap kali kalau masuk pusar, ketika satu rakit, dia akan sangkut. Dia akan berpusing. Dia orang cakap sampai tahap jangan lawan. Biar ada pusing nanti dia keluar balik. Itulah. So ada satu momen tu ada peserta jatuh. Peserta jatuh. Nama dia Ilya Zaki. Nama dia. Ilya Zaki. Time tu saya, Faris dengan Syam kalau tak silap, kami terjun selamatkan dia. Tapi kami pakai
Kami pakailah baju. Semua kita pakai. Semua kita pakai. Sebab keselamatan kita jaga. Tapi ketika tengah berlawan tu ada orang jatuh. Ya. Ketika berlawan arus, berlawan pusar tu ada orang jatuh. Ya. Sebab kalau silap ibulah, kalau jatuh manusia dia akan sedut ke dalam. Sedut ke dalam. Tu bahaya dah. Kalau duduk kat atas rakit dia akan hanya berpusar di atas, dia tak masuk dalam. Ya. So tu beza dah. Makanya kami masuk kelang kabut. Dah cerita. Nak cerita moment tu yang dah ni. Moment tu lah you kena buat decision yang tepat pada ketika tu. Betul. Kalau you salah buat decision, Ya. satu nyawa boleh melayang. Betul. Kalau kita buat ketak kepala tolong, nyawa kita boleh melayang. Tak berakai pun kita pun Kita melayang. boleh nyawa. So Pada makanya- ketika tu elemen kita bertawakal. Betul. Tawakal dengan apa kita buat, semua kita buat Allah Ta'ala bantu. Bawa terjun. Pum! Terjun. Tangkap. Bawa naik atas rakit. Push naik atas. Ya, push. push. Walaupun naik atas. So selesai lah cerita tu. Tapi dia tak semudah cerita tu Tak lah. semudah. Betul jantung laju lah. Ah. Yang terjun yang nak diselamatkan pun jantung laju. Ya. Yang nak menyelamatkan pun jantung laju. Ya. Yang tengok pun cuak Oh, lah. cuak. Tuan-tuan, dia bukan mudah tuan-tuan. Bila bermain dengan alam ni, kita unexpected event. Jadi kami bersyukurlah pada ketika tu tak ada apa-apa berlaku. Jadi bila dah berakit ni, kita ada panggil satu momen kita rafting. Rafting maksudnya kita rapat-rapatkan kita Betul. punya rakit jari panjang. Betul. Yang tu yang syok tu. Syok, yang Lepas tu tu. hujan. Dramatik dia. Allah Ya. belanja. Belanja, ya. Dan sebab Allah belanja dia, Allah dapat pengalaman tu. Ya, tuan-tuan tahu tak? Kami pernah berkata barang ni tak ada. Kenapa? Saya pernah nak bawa program rakit yang sama kami buat di UKM. Okay. Tapi long shot story, mereka yang nak jadi AJK tu belum apa-apa lagi tuan-tuan. Yang saya geram, Cik Akmal, kami rasa kami tak mampu. No. Bayang tak? Belum apa-apa dah potong. Tu saya nak kata. Mungkin budak-budak sekarang beza dengan kami. Kita bukan nak bezakan, tetapi pembawaan karakter tu adalah bila di-train, bila ada komitmen, dia tak nak cakap tak boleh. Boleh dulu. Boleh dulu. Boleh dulu. Apa nak bersilat apa semua, tu nombor 2. Nombor 2. Boleh dulu. Boleh dulu. Saya nak bagi satu pengalaman boleh dulu ni. Kita ada satu aktiviti, satu program nama dia PC Fair. Ya. Okay, PC Fair ni dia nak sewa dewan. Kat Ya. UPM ni ada satu dewan besar, dewan konvo tu kan. Ya. Kalau kita tengok harga rate yang sebenar, nilai dia total kata tadi silap saya lah yang kena bayar 150,000. Ya, dalam masa seminggu kan. Saya pun tak tahu kenapa saya punya penasihat tu. Penasihat kita nama apa? Kita petik si Encik Rizal Raza. Rizal Raza, Chelsea FC. Ya. Sekarang ni dia dah commander. Oh, tu lah. Tabik sikit tu. Habis sikit. Alright, Commander okay. Sispa. Okay, tapi dia proses ni Cik Rizal ni banyak membantu buka ruang dan platform lah. Tapi sebenarnya Cik Rizal ni adalah mastermind sebenarnya olahraga muda. Mastermind. Ya. Memang Kalau macam ni. kita kata kita yang develop depa dak. Tak. Atas saya ada lagi. Dia duduk di belakang saja. Kalau kata dalam program kan ada pengarah program kan. Dak, hampa bukan pengarah program. Dia pengarah program. Dia tu yang director lah. Dia director. Yang ni barang jalan, ni barang jalan, ni barang jalan. Hampa execute lah. Ya, kami ni boleh kata TK lah. Tentang kerahannya. Teki kepada Cik Rizal lah. Dia suruh Bob ni. Kita pun okey boleh. Mereka tiki kan kami macam tu. Yalah lebih kurang. So Cik Rizal ni dia suruh juga pi. Walaupun bukan dia tak tahu kawan-kawan dia agak yang jaga dewan tu. Ya, yang pegawai sama level. Sama level. Tapi dia suruh kat saya pi ke dewan bertanya, minta sebut harga. Ya, bertanya kawan. Bertanya. Dah akhirnya proses tu. Kalau fikir macam mana? Dah realiti dia hujung-hujung dia selesai. Macam mana jangan tanya. Tu proses berlaku banyak. Proses dia adalah macam mana berlaku dekat eksplorasi. Ya. Adaptasi masuk real life. Masuk real life. Ya. Hangkol, hampir handap. Ingat, dalam umur ketika first year, second year, nak jumpa tuan-tuan, pengarah-pengarah Contoh dia budak-budak lah. Budak-budak lah senang cerita. Dia akan rasa, pasal benda tu lah yang dilatih. Ya. Kalau daripada awal, belum merancang, pak proposal pun dah cakap tak mampu. Tuan-tuan rasa macam mana? Balik awal ya. Balik awal. Padahal benda tu dah structured di bahagian saya. Kita dah selesai dengan bahagian Dumun. Betul. Cuma kita nak selesai di bahagian UKM ni. UKM. So selesai. So kembali kepada point tadi berkaitan dengan maksud cerita rakit tadi tu. Kita nak berani buat decision making, berani buat keputusan, bertanya. Dah akhirnya kita rakit sampailah habis. Alhamdulillah selesai. Moment tu selesai tuan-tuan. Saya rasa kita nak lagi. Nak lagi. Tak puas. Jadi lahirlah Rakit 2.0. Pasal dia pasal apa?
rakit dia satu-satu program yang kalau boleh nak lagi. Ya. Kalau orang naik gunung, contohnya G7 ke Kinabalu ke, Kinabalu mungkin orang nak lagi kot. Gunung Tahan ke, jarang orang dengar nak pergi lagi Gunung Tahan. Sebab akan rasa give up. Bukan give cukup up. lah, cukup sekali lah rasa. Ambil lesen sudah. Macam tu lah. Ambil grade dah, grade G7 tu. Grade. Ya. Lepas tu di ujung tu, Jadi masa hang jadi ni pula masa zaman Bagan, lepas tu zaman hang pula jadi apa? Jadi top lah. Top. Time tu buat lagi sekali. Buat lagi. Kami rapat, follow rapat kan ke tengah. Oh, tapi kali ni lebih structured. Sebab Kita dah tahu mainan. Permainan game kita dah pernah main. Kita tahu nak smash macam mana kan. Kita tahu dah lah. Tak ada lah seorang-seorang. Tuan-tuan, saya puji best depa ni. Best antara banyak program masa dia jadi top ni. Dan bagusnya depa ni tuan-tuan, depa panggil RTM. Masuk TV, Masuk surat khabar. Ada gambar saya bergaduh dalam surat khabar, nanti saya tunjuk. Ya. Gitu. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan. Wish. Masuk TV ni adalah benda, kalau sekarang ni benda biasa. Pada ketika tu 2011, 2010, hang masuk TV, hang kira kemas ha. Tentu lah. Hang kira macam program hang diliput oleh RTM, walaupun RTM, tapi hang boleh bangga orang kampung. Betul. Mak aku tanya, hang masuk TV apa? RTM, kemas no. Masuk TV kot, siapa tahu. Orang kampung boleh tahu. Jadi RTM pada ketika tu well structured, memang best, meletup ke YB turun taran lah. Kita layan. Lepas tu kita sambung dengan program sekolah. Jadi bila program rakit ni, dia hanya bukan berakit saja. Dia ada satu juga yang kita kena buat, ada pengurusan majlis. Betul. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan, tak tahulah, saya tak tahu. Kalau budak-budak sekarang, kalau kita tengok, ya, mereka ada buat. Tapi kami kena buat dalam keadaan badan penat. Pengurusan majlis kena ada usher, kena ada floor manager. Betul. Cara bekerja kami adalah technical. Kan, walaupun YB tu orang kampung saja, tapi kami punya director ni, Encik Rizal ni, dia orang yang sangat pentingkan protokol. Ya, protokol. Gila. Jadi kalau tuan-tuan tengok kami macam mana di develop, benda-benda ni lah protokol yang diajar. Gila tu. Flow majlis tu kena tahu macam mana. Oi tuan-tuan, benda tu marah lah juga, badan dah penat. Tapi syok. Itulah benda yang kita program saya dengan YTN kalau buat majlis, benda tu memberikan pengalaman pada saya lah. Nilai tambah yang besar. Macam mana nak pastikan program tu nampak perfect. Walaupun tak perfect kami tak ni. perfect. Tapi kita buat selagi boleh. Betul. Benda tu yang kita nak sebenarnya. Ya. Kalau tuan-tuan tengok podcast ni, saya nak kata, tuan-tuan cuba ambil nilai yang kata, buat dulu. Nak bersilat, nombor 2. Bagikan. Sebab saya rasa macam, bila saya masuk UKM ni, saya cuba nak replicate zaman kita dulu. Saya cuba tuan-tuan. Tapi kelab yang saya masuk ni, dia kelab alam sekitar lebih kurang macam tu lah. Jadi, budak-budak ni best PKP. Saya bukan nak kata mereka ni tak bagus. Tapi kita kena faham. Pembawaan mereka ni, dari proses takmen tu dia tak ada. Dia tak ada. Jadi terus nak perform. Tak dapat. Rupa-rupanya, proses tu kena ada. Ground tu. Ya. Ground tu kena ada. Ya. Sebab apa rakan muda ni nampak bila kita kata zaman Bob adalah peak hour dalam kepada program-program yang banyak dan perform adalah kita dah buat ground punya kerja. Betul. Sangat. Itulah kelebihannya. Lepas tu kita harap yang melihat podcast pada episod ini adalah golongan pelajar universiti. Ya. Okey, adik-adik yang daripada SPM baru nak naik ni dapat satu vision. Apa target anda bila nak masuk universiti? Bukan sekadar pointer. Bukan sekadar mencari jodoh. Jangan risau pointer gila-gila punya. Bukan kali-kali enggak yang merasa ni. So dia kena, tapi mungkin ada yang 4 flat. Tapi still semua upper class lah. Tapi tuan-tuan, saya nak abang ni, depa ni walaupun orang kata gila dalam berprogram, saya tak ada dengar pula yang kena GB gagal berhenti. Alhamdulillah tak ada lagi. Semua grade tuan-tuan. Semua gila-gila. Semua gila-gila. Paling common pun apa second class lah. Apa second class lah. Second class apa? Second class apa lah. Paling common lah. Yang tu paling common lah. Jadi pointer tu hanya pointer. Tetapi barang yang ada pada depa ni, pada student lain, kalau hampa student yang tengok, hampa cuba
Kalau hampa tak faham apa yang saya cerita dan dia cerita, mana kata hang tak ada barang tu. Barang dalam mengurus pembinaan karakter Betul. melalui aktiviti. Pasal PKP, yalah, ujungnya kita tak boleh nafi PKP lah menyebabkan sistem tu berubah lah. Sistem dia berubah. Sistem tu berubah. So makanya mungkin episod ni matlamat kita pun, kita punya niat kita pun untuk kau kembali balik. Ya. Ini jadikan, bentukkan karakter balik. Pasal tu lah kadang-kadang orang kata Gen Z apa semua ni lemah lah apalah. Ya, Itu ya. bagi saya bukan disebabkan waktu kau lahir, tapi disebabkan kau kena proses lalui dan banyak proses yang telah di skip. Kau tak lalui yang proses ni, proses macam ni. Bukanlah bersama rakan muda je. Kalau Ya. bersama satu lain pun ni jugalah ada lah. Sebab zaman sekarang yang saya tengok, kita tak suka proses. Yo. Kita tak suka menghadapi proses. Kalau tuan-tuan tengok, saya kalau dalam mengajak dalam financial tuan-tuan, saya habaq satu teori yang mana manusia sukakan proses. Dan kalau kita makan, katalah kita makan ketupat ni. Tuan tengok ketupat ni. Tuan-tuan ingat makan buka senang. Dok, nak buat ketupat ni, beras pulut ni kena tanam. Proses. Lepas tu hang kena kukus. Panas. Sakit. Bila sakit tuan-tuan, barulah jadi ketupat yang sedap. Sebab tu bila barang yang kami cerita ni, kami menikmati pengalaman-pengalaman kami ni. Sebab apa? Proses tu sakit. Nak kata, okey kita masuk storming lah. Nak kata dalam organisasi tak ada semua indah. Gaduh. Gaduh. Apa tak ada? Gaduh apa kali? Gaduh tu tetap ada. Gaduh, semua orang gaduh. Dan apa yang kami nak habaq adalah, bila bergaduh ni adalah satu titik, ya, kita tak bersetuju antara satu benda. Betul. Tetapi ada kita kena balik-balik, kita cari titik persamaan kita. Rakan muda. Ada cerita dia. Ya. Nak kata kalau sistem orang kata apa, kan, orang sekarang kan yang tak suka proses, dia tak mau gaduh-gaduh ni. Tak mau, Dia betul. tahu siap makan lah. Betul. Kadang-kadang gaduh ni kena proses. Ya, memang dalam proses. Betul. Sama juga kalau masak roti canai. Hang makan roti canai mentah, tak kena goreng. Tak jadi. Tak jadi. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan relate dengan hidup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan skip proses, mana kata kemenjadian tuan-tuan tu tak ada. Betul. Sebab itulah kata Daniel Goleman bagi tahu emotional intelligence. Dia nak, bila kita berurusan, kita akan diuji dengan kesabaran, Ya. kematangan. Ya. Macam mana kita nak kawal emosi. Ya. Macam mana nak tahan marah ni. Ya. Contohlah kan. Ataupun hang berurusan dengan orang yang hang tak suka. Ya. Contohlah kan. Ya. Sebab yang kita berurusan bukan semua yang orang yang kita suka. Ya. Dan patah balik jugalah, bukan semua orang suka hang. Ya, betul. Dia sama balik timbal balik. So Ya. bila kita kena, macam mana kau nak kawal emosi ketika berdepan dengan tekanan. Ya. Itulah pengalaman dia. Jadi kalau tengok program-program rakan muda ni sangat membentuk lah. Kalau kita check balik, saya tengok balik kan. Atas asbab saya tengok ramai yang hebat-hebat, ramai macam Bob Sri pun kan, dia meneruskan orang kata apa, latihan. Macam saya cakap jujur lah, saya memang ada cuci tangan sikit lah. Kan? Disebabkan siapa? Disebabkan tempe. Saya cuci tangan. Jadi saya masuk ke bidang financial yang lebih santai dan lebih praktikal lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan tengok bila tuan-tuan beraktiviti, aktiviti tu hanya proses. Output dia apa, Bob? Adalah Output dia ada apa? Sorry, masa apa? mana kata bila kita dah berprogram-program ni, output dia lah apa? You punya karakter. Karakter lah. Pembinaan karakter. Ya. Daripada segala aspek tau. Kalau dia hidup dalam rakan muda ni, dia daripada segala aspek. Daripada dalam program, Ya. pengurusan nak dapatkan program. Masa tu kena pergi present. Kalau zaman UPM dulu kena pergi present depan panel. Ya. Lala letak bajet 10,000 dapat 500. Ya. Tapi mentality jalan. Duit tak ada. Duit Jalan. tak ada. Tapi kalau kita bubuh budak sekarang, duit tak ada. Duit tak ada. Tak boleh. Zaman dulu tak tahu nak abang cukup je kot. Cukup 500 boleh dah merayau mana-mana. Kira dulu di zaman UPM ni dia ada satu vendor bah, nama dia Suasana Edaran. Ya, itu baru bah kerajaan rakan muda. Kerajaan rakan muda. Kami memang utilize habis lah. Habis lah. Kami ni boleh katakan posisi satu Malaysia disebabkan bersama dengan bah tu lah. Ya. Ke mana kita tak pi? Semua rakan muda ni pi tuan-tuan. Nombor plate dia 999. 6999 7999. Dia main macam tu lah. 999. Dia 99 tapi dia depan je huruf lain. Ya. Macam tu lah. Kita kenal lah ada 2-3. Ya. Program ada banyak sangat lah. Banyak. Zoo tengok rimau depan-depan Ya. tiba-tiba cuak kan. Ya. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan pergi zoo sekarang boleh tak nak masuk dalam kandang? Tak bagi. Zaman kita, kami barang ni ada. Kami boleh akses masuk. Ada peluang kat situ. Ada peluang. So kita buat dah lama dah. Sekarang ni pun dah tengok ada orang buat. Tapi kita buat puan ni dah jalan. Benda tu. Ya. So korang pun dah boleh. Cerita dah. So kita dalam rakan muda ni kembali break daripada berkawan ukhuwah. Kalau tak ada program, kita
Kalau Buat sendiri, buat program underground. underground, Ya. kita ada orang panggil persatuan dalam GSG nama dia. Gang Slide Gunung. Ni kalau program-program gunung yang yalah kadang-kadang lepas nak repeat. Ya. Contohnya nombor-nombor macam Bukit Kutu. Ya. Broga betul-betul ya. paling common pun Broga. Nuang lah selalu. Nuang. Tu barang-barang lepas selalu repeat tu lepas training tu. Gang Slide Gunung. Gang Slide Gunung. Dia ada satu gang travel apa dia nama dia? Gang Kaki Travel. Gang Kaki Travel. So sebenarnya dalam aktiviti-aktiviti dia orang tu ada yang dia boleh jadikan program universiti. Ya. Contohnya kita ada buat pergi Indon, kita ada buat pergi Sabah. Ya. Sabah tu daripada GSG, daripada naik Kinabalu macam tu lah kan. Tapi ada yang kita besar, ada so dalam tengah tu di luar pun ada dalam perjalanan program, ketika perform, ketika tengah merancang, semua tu pembinaan karakter ada. Ya, tapi kita tengok program-program besar. Program-program yang melibatkan media. Orientering. Orientering. Satu Malaysia. Asal tak ada dah orang buat. Tak ada lah. Saya tengok, saya check. Ada mungkin kelab, tapi di peringkat universiti tak ada dah. Tak ada lah. Orientering. Lepas tu kita buat apa? Paintball, pesta kombu. Tuan-tuan ingat, paintball ni main pakai bayar ayam liok lah tuan-tuan. Bayar pakai duit tuan-tuan. Paintball. Lagi apa? Ni, yang macam berlari-berlari zaman siapa tu yang macam komando race apa semua tu. Ni selepas aku tu dia zaman begin. Dia macam orientering tapi dia panggil macam apa nama dia? Larian halangan je tu. Obstacle itu. Ya, kita buat. Buat tuan-tuan. Jadi kalau tengok rakan muda ni, asal program yang banyak dapat duit adalah PC Fair. PC Fair. Ya. PC Fair dapat duit lah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali ya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang kau nak pergi deal PC Fair tu. 3 kali tuan-tuan. Dan pernah juga PC Fair ni orang kata apa, lubuk pada duit lah pada kita. Macam-macam dapat. Macam-macam. So tu boleh tabik balik lah. Boleh bagi kredit kepada kita punya Ken Komandan kita. Ken Komandan Sispa kita, Cik Rizal. Kita ni orang kata apa, operator je. Cik Rizal, come on. Sekali lagi Cik Rizal, kalau ada ruang untuk kita berbakti semula untuk panggil apa, reunion ataupun wujudkan balik, batu kita bersedia untuk membantu. Untuk dalam wilayah latihan. Sedia untuk membantu untuk membangunkan semula. Sekarang rakan muda tengah naik balik ni. Ya. Bukan bawah UUB. KBS lah. Bawa nak naik balik lah perkataan tu. Tak tahulah macam mana ada ruang ke apa semua ke. Jadi tuan-tuan, kalau dalam organisasi ni, tuan-tuan jangan ambil sudut. Tuan-tuan kena bekerja lebih. Tuan-tuan ambil sudut adalah output selepas. Output selepas adalah cara you menguruskan you punya organisasi dan cara you nak manage sangkut dekat ni apa pembinaan karakter dalam organisasi. Okey. Jadi kalau kita tengok, membina karakter ni bukan hanya dalam kelab tapi di luar. Betul. Ya. So itulah kesimpulannya dalam masa mudah kita kongsikan. Daripada mula sampai ni lebih kurang 1 jam lebih ni. Kita nak kongsikan, nak mengambil memori sikit lah. Ya. KLMJ kenangan lama mengusik jiwa. Kenangan lama mengusik jiwa. Kadang-kadang main teringat rindu tu tak habis pasal rakan muda ni memberi kesan yang besar dari sampailah terbinanya karakter saya semangat macam ni. Dan bersama kawan-kawan boleh katakan dan rakan muda semua jadi hebat boleh katakan. Ya, betul. Semua. Bila saya track back balik tengok rakan muda punya ni, bukan peserta, mana kata ahli ni, ramai yang perform. Most adalah perform, high performance punya. Barang jadi lah. Barang jadi. Sebab apa? Pembawaan tu kita dah develop daripada. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak develop karakter, bila masuk universiti, kita jangan hanya jadi macam ayam daging. Makan, minum, tidur, pergi kelas. Kita jangan macam tu. Beraktiviti, bersosial, mana-mana social dalam istilah you jadikan aktiviti tu develop you punya karakter. Benar. Dan ramai juga orang beraktiviti tapi ni kenapa kami kongsikan secara detail? Sebab kita ada satu formula yang dah berlaku. Walaupun ketika berjalan benda ni, mungkin kita tak pegang formula ni. Betul. Tapi bila kita tengok balik flow tu kena. Berturutan lah, mana kata dia menyentuh semua aspek lah. So bila sampai tu ground dia cantik, daripada forming, storming, norming, performing,
lepas tu macam mana pembinaan karakter, macam mana berurusan, semua teori-teori psikologi ni berlaku Ya. secara langsung tau, bukan tak langsung, secara langsung. Ya, So maka adik-adik di hadapan ni, kalau kita nakkan formula ataupun yalah ni kita kongsikan ni secara tak langsung, kita bagi formula kat pada tuan-tuan. Boleh kongsikan dan buat bina karakter, berprogram, jangan duk stres-stres. Ya, Ada ya, juga ada dengar apa adik-adik Ya, dan kalau rasa susah, nikmati proses. nikmati proses. Ya. Dan fokus pada solution. Ya. Jangan konflik, jangan marah pada orang tu bergaduh tak mau bercakap. Ya, ya, ya. Dia ada je bergaduh Ya. Dalam bergaduh adalah negosiasi. Adalah ni kadang-kadang masalah tu boleh selesai macam tu. Kena Bagi saya dalam kehidupan sekarang, contohlah dalam umur kita sekarang, umur saya sekarang adalah, dulu mungkin kita rasa kita makan hati sebab gaduh. Tetapi sebenarnya bila kita dah ada pembinaan kita punya pemikiran dan intelektual kita, saya akan cakap begini, bergaduh adalah momen, tapi kawan tetap kawan. Kawan tetap kawan, jangan putus kawan. Gaduh lah, tak suka lah. Tapi in the end, gaduh tu hanya satu momen, kawan tu, silaturahim tu tetap ada. Faham. Okay. Mana ibarat pesan guru saya mengatakan dalam bahasa muda pun, yang kita benci perbuatannya, bukan orang dia. Jadi you create moment dalam hidup ni, create moment. Kalau macam saya pun saya nak masuk PhD, saya di interview. Saya nak masuk di UKM ni, pensyarah saya, supervisor saya interview saya. You dah ada career. You nak buat apa sambung? Saya jawab, saya mencari masalah dalam hidup. Kenapa saya kata macam tu? Manusia kena hidup, kena ada masalah. Masalah you cari besar atau kecil tu depend. Ada orang cari masalah macam umur-umur kita ni, mungkinlah dia pergi skandal ke apa ke kan. Dia buat benda-benda tak isap dadah ke apa. Itu masalah yang dia cari. Tapi kalau dalam aspek pembinaan karakter, you cari masalah yang boleh develop you punya self. Faham. Macam Bob pun dia cari masalah ke. Banyak. Kita kena cari masalah. Ya. Inilah once kita mencari apa, pasal kalau bisnes adalah menyelesaikan masalah. Ya, betul. Nak selesaikan masalah, kena carilah masalah tu. Kalau saya menyelesaikan masalah orang kalau dia tak boleh buat profit dalam FCPO. Betul lah kan. Orang yang tak boleh buat untung dalam investment FCPO, inilah saya mengajar macam tu. Masalah kita selesaikan dan kita cari masalah. Dan saya ingat satu kata-kata jangan benci proses. Proses tu sebenarnya adalah titik yang mana you akan nikmati. Contoh, gaduh, kita penuh gaduh ke, tapi bila fikir balik, gaduh tu hanya satu part, tetapi banyak kenangan-kenangan indah yang kita nikmati. Betul. Itulah kisah dah. Menarik lah. Nak cerita panjang nanti lah. Nanti kita panjang. So kalau yang masih lagu yang next, yang tengah kat universiti tu, yang baru first year tu, yang masih ragu-ragu kan, jangan duk sayang kat CGPA ni. Lari banyak orang dekan melambok kalau nak dekan. Tapi sebenarnya bukan lah, dekan tu carilah dapat tu bonus tapi bukan nak liga yang tu lah. Okay, so ada satu banyak, carilah masa yang terbaik. Dan universiti ni dalam hidup, masa yang paling terbaik adalah masa degree. 4 tahun tu. Tapi tuan-tuan kan, universiti lah. Tapi bagi yang tengok ni, mungkin dia cikgu, dia business owner ke apa. Kalau tuan-tuan nak bawa modul kunang-kunang tu untuk develop tuan-tuan punya team atau pelajar, boleh contact dengan Bob. Saya bukan apa, benda ni, barang ni dah tak buat. Betul. Barang ni dah tak ada permintaan. Mana kata modul ni hanya tersimpan di hanya pengalaman lah. Betul. Jadi kalau you all nak merasai dan nak diaplikasi dalam organisasi tuan-tuan, kontak. Kita boleh insya-Allah bantu. Kunang-kunang. Kalau nak full, dia ada kata, saya pernah buat 2-3, tapi saya belum pernah buat full throttle. Full flow. Full flow ini daripada 12 tengah malam sampai 12 tengah hari. Saya tak pernah buat. Jadi kalau tuan-tuan nak, saya bukan apa, kalau tuan-tuan nak merasai apa yang kami rasa, boleh. Roger. Kita dah baik dah. InsyaAllah. Jangan nak fikir pasal harga. InsyaAllah benda tu boleh bincang. Baik. So itulah kisahnya antara kita untuk episod yang 10, Battle Sampai Subuh. Okay. So kita berceritakan tentang pengalaman dalam satuan rakan muda,
Setiap rakan muda. So di mana-mana yang masih yang melihat pelajar universiti yang masih ada pasal buat keputusan nak join kita tak join jawapan Join dia. je. Jawapan dia join. Join. Jawapan join. Kalau dekat UPM tak tahulah SR UPM adakah seperti mana kita sekarang, saya tak pasti lah. Tak pasti. Saya tak pasti. Kalau macam UKM tengok macam dia terlalu dia banyak kelab tapi dia tak outstanding lah. Dia biasa-biasa, kelab biasa. Dia kelab anak negeri lagi kuat. Oh, nak negeri kuat. Okey. So tak apa, kita tengok macam mana. Carilah. Koranglah nilai. Tapi kami berdasarkan penilaian kami pada waktu itu, kami proses lah. Masuk PMI dulu. Ya. Dia rekrut sebagai PMI punya ni lah kan. Lepas tu pergi rakan muda pula. So nak tahu apa dia tu bagus tak bagus, mungkin dia persatuan yang dicemburui je. Ya, ya. Tuan-tuan tahu tak? Dia kata lah ni, rakan muda ni memang orang kecam. Ada tu ibarat apa pejabat BHAP tu memang masuk suka hati. Masuk juga. Jab BHAP tu sebenarnya dalam kurungan pejabat rakan muda. Pejabat rakan muda. Pada waktu dah ketika itulah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Normal lah tu. Normal lah. Okay, alright. So terima kasih kita nak ucapkan kepada kita punya tim-tim kita dahulu. Boleh kita sebut-sebut sikit. Tok Din, Bagan, Harry Con. Tom tu ting tanker tu. Budak bijak, intellect. Genius lah sebenarnya. Dia genius. Tom. Semua tu kat Petronas sekarang. Ada cikgu, ada siapa lagi bawah-bawah ni nak turun ni. Pensyarah pun ada. Yang nak boleh sebut nama ni sebenarnya ni Tok tu masalah seorang juga. Nizam Shah Cik Udat. Cikgu di Langkawi. Kalau nak cari gamat boleh cari dia. Dah Nizam ni main jemput ni Bob ni pergi program di Langkawi. Gila nak raja Cikgu Nizam. Cikgu Nizam, Cikgu Mek. Ramai cikgu. Ramai kawan-kawan kita cikgu. Lepas tu Syambowi dekat Terengganu sekarang. Apokalipto. Farid trainer hebat sekarang. Kita ada Apek manager dekat tu NGO membantu masyarakat satu kelompok untuk penagih kan. Geng-geng untuk pastikan tak bersebar. Mantap. Teruskan perjuangan. Ramai lagi kawan-kawan kita. Ramai. Kalau kata generasi tu bergenerasi. Tukar masuk kita apa Q. Dia Q dia telah mendirikan rumah tangga bersama dalam rakan muda juga. Rakan muda yang bertemu jodoh rakan muda pun ramai. Bertemu juga As-Sobah. Atok Din, Kak B. Atok Din, Kak B sudah berkahwin. So mereka memang daripada dulu lagi lah jodoh. So maka ramai lagi lah. So semoga terima kasih juga atas ruang dan dulu yang diberikan komitmen yang hebat. Kita seronok dan kita gembira. Semoga terima kasih juga PCQ 95. Orang kata tentera kerahan kereta. Dia ada beberapa kereta. Kenderaan rasmi. Rakan muda PCQ 95. Lepas tu kereta Syamil. Kereta Syamil. Kereta merah tu. Kereta merah Satria. Kereta IZ Amirul Shah. Kereta dia pun dia pun ada juga. Banyak Mak Z pun ada. Banyak kenderaan rasmi lah. Yang kalau tak disebut nama ni minta maaf. Ramai sangat. KM Fazlina Tukiran. Kak Iyad. Macam-macam ramai. Kak Mek Norisal. Doktor Perubatan Veterina di Putrajaya. Kak Long. Doktor Veterina. Doktor Veterina semua. Toke ayam pun ada. Fantasiru Toke ayam. Ush. Kaya tu di Kelantan tu. Nampak lah. Sebut nama memang banyak. Terlalu banyak. Lupa. Penasihat yang seterusnya Cik Dahlan. Lupa nak mention. Jangan touching Cik Dahlan. Lupa. Cik Dahlan, Cik Rizal, Tempe serentan untuk Cik Yak. Kecil. Kati. Nama-nama tu, nama-nama legend. Nama-nama ni lah yang membantu kita sebenarnya. Kalau buat rencana ni, mereka ni adalah tepung, gula, garam dalam kita nak. Cik Zul bagi bah. Tentu lah, tak tahu lah ni buat tak lah. Cik Muazzam. Dia pendaftar sekarang ni. Besar tu dia BM tu. Boleh lah, jauh kan. Gitulah. Alhamdulillah tu. Terima kasih atas yang bersama di bawah Sekretariat Rakan Muda. Dulu ada lagu dah prihatin, mahir, dinamik. Dia ada macam lagu Rafiz sikit. Kau memang the bomb. Lagu Rakan Muda tu dulu ada satu. Kalau Hari Belia Negara tu, memang kita dengar lagu tu. So terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada yang depan. Boleh kongsi, share video-video ni. Nanti kita akan sharekan ada gak. Nanti sebelum-sebelum ni kita akan share gambar-gambar sikit, video-video. Ada footage lah. Ada footage. Putih RTM tu ada. Putih RTM. Lepas tu gambar hang tembak jalan.
Sampai terangkat kayu dengan Memin. Gambar saya juara bertahan pukul bantai. Orang kampung pun tak menang yang saya rasa. Gusti Ayak apa dia panggil? Dia pukul bantai, Gusti Ayak ke pukul bantai tu bengkok tu. Lawan tu. Ada keratan paper tu. Ada kereta. Tu masuk Sarawak tu. Di kami ni di Sarawak ni biasa masuk Sarawak biasa. Pada waktu itu okay. So, itu saja daripada kami. Saya Syaril Hamdan Dan saya Tok Mak Aizuddin Zulkifli. Mantap. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Makan ketupat. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat